Sajak pesan ibu beribu-ribu. Karya Rahman Syari. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Pesanannya beribu-ribu. Setiap langkah kita diiringi pesanan ibu. Buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhkan diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan yang punya petunjuk. Tolaklah kawan bertabiat buruk. Ibu yang satu menyekat kita di pintu, bertanya ke mana arah tuju. Jagalah diri selalu. Di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu mendengar pesanan beribu-ribu, tapi ibu tetap ibu. Pesanan bertambah satu dan satu. Jangan dibiar kepala berkutu. Carilah ubat jerawat batu. Suatu senja, seorang temanku merintih kerana kehilangan kekasih. Kini baru disedarinya pilihan musang berbulu arnab biarpun menyamar cekap. Ada masa termasuk perangkap. Si bedul sudah ditangkap. Si bedul di dalam lokap. Dia menyatakan kesalnya kerana dia alpa. Ibunya berpesan sejak dulu, pilihlah kawan yang bermutu. Jangan dipilih kawan berhantu. Mengenangkan nasib temanku itu, aku merindui pesanan ibu. Ya, pesanan ibu. Ibu, ku yakini kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Berilah pesanan beribu-ribu, malah berpuluh ribu. Aku tidak akan jemu. Ini janjiku kerana aku tahu sempurna seorang ibu dengan pesanan beribu-ribu. Rangkap satu, hakikat seorang ibu menekankan bahawa kita hanya mempunyai seorang ibu sahaja di dunia ini. Namun nasihat dan pesanan yang diberikannya kepada anak-anak tidak pernah putus dan sangat banyak jumlahnya. Rangkap dua, asuhan di peringkat kanak-kanak. Sejak kecil, ibu sering memesan tentang keselamatan, disiplin dan kepatuhan. Namun, pada fasa ini, anak-anak sering menganggap nasihat tersebut sebagai satu leteran yang merimaskan. Rangkap tiga, ego dan kedewasaan anak. Apabila meningkat dewasa, anak mula merasa bijak dan mampu berdikari sehingga sanggup membelakangi pesanan ibu tentang pemilihan rakan dan penjagaan maruah diri. Rangkap empat, realiti tipu daya dunia. Kesedaran bahawa rakan di luar sana selalunya hadir ketika kita senang. Akhirnya, anak menyedari bahawa pesanan ibu yang beribu-ribu itulah satu-satunya kebenaran yang melindungi mereka. Rangkap 5, keikhlasan kasih sayang. Seorang ibu tidak mengharapkan balasan harta, cukup sekadar anak mematuhi pesanannya. Hal ini kerana di sebalik setiap larangan ibu,
terselit doa yang tulus demi kebaikan anaknya.